Hari ni saya nak share cara kita nak buka rim belakang untuk Yamaha NVX V2 ni. Saya nak buka rim belakang ni sebab saya nak tukar tayar. Nanti saya akan tunjuk step by step agar mudah faham. Okay, first kita buka dulu cover untuk radiator ni. Dia nampak dalam ada skru. Ni saiz 8mm, boleh guna T atau yang kecil macam ni pun boleh. Buka dia ada 1, 2 dan 3 skru ni. Inilah skru. Saya dah buka. Yang lain pun tadi saya dah buka kan. Okay. Dia dah buka habis, ni kita tarik je keluar tau. Okay, dah terbuka. Skru ni mudah simpan satu bekas. Jadi tak serak, tak terlanggar apa. Kenapa kita buka ni? Sebab dua skru ni dia terlindung tau. Ni pun kita nak buka nanti. Okay, lepas ni kita akan buka kabel untuk oxygen sensor ni. Okay, kat kabel ni selalu kalau tak pernah buka dia ada getah macam ni tau. Buka dulu getah tu, lepas tu ada pin ni. Ni tekan tau, satu tangan tekan, tolak ke atas, satu tarik. Okay, macam ni satu tekan ni, kat atas ada pin dalam ni. Okay, bagi dia kat atas kan ni, lepas tu ni tarik. Dah keluar. Okay. Okay, lepas dah buka, bawah ni kita buka skru exhaust. Ada dua skru kat belakang ni. Okay, tengok. Ni ada. Ni 12mm. Pakai bolt 12. Ni saya dah buka kan. Jangan buka habis tau, longgarkan dulu je. Longgarkan dulu. Okay, lepas tu kita buka 3 skru. Ni pakai bolt 14. 1, 2 dan bawah ni. Ni untuk exhaust. Kita kena keluarkan exhaust ni dulu. Okay. Ini buka ni dulu. Okay. Yang buka habis longgar dulu. Okay. Ini sama. Dah longgar kan. Baru kita buka habis skru. Yang bawah tadi 12mm. Baru ni kita boleh buka habis. Jadi bila 12mm skru yang bawah tadi dah buka habis, ni kita dah boleh buka habis skru ni. Okay. Exhaust dah keluar. Okay. Sekarang kita buka dulu skru exhaust. Buka bawah ni saja ini box 12mm. Lepas tu baru kita boleh buka yang ni dengan yang ni. Okay. Okay, sekarang kita buka dulu nut untuk yang tayar belakang ni 24mm. Okay, kita buka dulu ni. Okay, lepas tu dia ada satu washer di sini kan. Ni ni simpan yang bagi hilang Okay, lepas tu yang ni 12mm untuk exhaust. Buka bawah saja. Ni kita longgar je dulu. Yang buka habis longgar. Okay, lepas tu yang dua ni 14mm. Kita buka habis. Ini. Okay, ni tu lagi. Okay, ni buka habis. Boleh buka habis Okay. Bila dah turun ni, baru kita buka yang ni. Buka habis ni. Okay. Dah kan? Ni tolak sikit logo ni. Ni tarik keluar. Ni kita dah boleh tarik keluar. Okay. Dalam ni ada lagi washer ni. Simpan. Lepas tu pasti ingat tau, yang belah ni dalam, ni luar. Jangan terbalik pasang pula nanti. Okay, ni kita dah boleh tarik kita punya tayar keluar. Macam ni. Okay, dah boleh keluar. Okay. Okay, macam biasa, jangan lupa like dengan subscribe. Kalau benda ni bermanfaat untuk semua orang, kongsi-kongsi. Okay, Alhamdulillah.